Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam pasaran forex, pergerakan harga mata wang tidak berlaku secara rawak. Ia sangat dipengaruhi oleh faktor fundamental dan salah satu faktor paling penting ialah kadar faedah. Dalam video ini, kita akan membincangkan bagaimana perubahan kadar faedah boleh memberi kesan secara langsung kepada nilai mata wang, mengapa pengumuman Bank Pusat sering menyebabkan pasaran menjadi sangat volatile dan kenapa trader perlu memberi perhatian serius kepada faktor ini. Video ini disediakan khas sebagai kandungan pendidikan tambahan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pasaran keuangan, khususnya forex. Kadar faedah ialah kadar yang dikenakan ke atas pinjaman mata wang yang ditetapkan oleh Bank Pusat sesebuah negara. Contohnya, Federal Reserve di Amerika Syarikat, European Central Bank di Eropah, Bank of England di UK dan Bank Negara Malaysia di Malaysia. Bank Pusat mengumumkan kadar faedah sebagai alat utama untuk mengawal inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kestabilan keuangan. Apabila ekonomi terlalu panas dan inflasi meningkat, Bank Pusat cenderung untuk menaikkan kadar faedah. Sebaliknya, apabila ekonomi perlahan, kadar faedah biasanya diturunkan untuk menggalakkan perbelanjaan dan pelaburan. Dalam forex, hubungan antara kadar faedah dan nilai mata wang adalah sangat rapat. Secara asasnya, kadar faedah meningkat akan menyebabkan mata wang cenderung untuk mengukuh, dan apabila kadar faedah menurun, mata wang cenderung untuk melemah. Kenapa ini berlaku sebenarnya? Ia kerana kadar faedah yang lebih tinggi menawarkan pulangan yang lebih menarik kepada pelabur global. Apabila pulangan meningkat, permintaan terhadap mata wang negara tersebut juga meningkat. Permintaan yang lebih tinggi inilah yang menyebabkan nilai mata wang naik dalam pasaran forex. Dalam pasaran keuangan global, modal sentiasa bergerak dari satu negara ke negara yang lain. Apabila sesebuah negara menawarkan kadar faedah yang lebih tinggi, pelabur asing akan memindahkan modal ke negara tersebut. Mereka perlu menukar mata wang asal kepada mata wang tempatan. Ini meningkatkan permintaan terhadap mata wang tersebut. Sebaliknya, jika kadar faedah menurun, modal boleh keluar dari negara tersebut. Permintaan mata wang berkurang dan nilai mata wang cenderung untuk melemah. Inilah sebab utama kenapa perubahan kadar faedah memberi kesan terhadap pasaran forex. Bank Pusat memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan hala tuju mata wang. Keputusan kadar faedah biasanya diumumkan dalam mesyuarat rasmi seperti FOMC oleh Federal Reserve, mesyuarat ECB, MPC oleh Bank England. Bukan sahaja keputusan kadar faedah yang penting, tetapi juga nada kenyataan Bank Pusat, unjuran ekonomi, panduan dasar monetary akan datang juga. Kadang-kala, walaupun kadar faedah tidak berubah, kenyataan yang bersifat hawkish atau dovish sudah cukup untuk menggerakkan pasaran. Dalam forex, pasaran sering bergerak berdasarkan jangkaan, bukan hanya keputusan sebenar. Contohnya, jika pasaran menjangka kadar faedah akan naik, mata wang boleh mengukuh lebih awal. Apabila keputusan diumumkan seperti yang dijangka, pergerakan harga mungkin terhad. Jika keputusan berbeza daripada jangkaan, pergerakan harga boleh menjadi sangat agresif. Inilah sebabnya, trader perlu memahami sentimen pasaran, bukan sekadar melihat angka faedah semata-mata. Mari kita lihat contoh mata wang US dollar. Apabila Federal Reserve memberi isyarat untuk menaikkan kadar faedah, USD biasanya mengukuh berbanding mata wang yang lain. Pair seperti Euro USD dan GBP USD sering menunjukkan pergerakan penurunan. Sebaliknya, jika Federal Reserve memberi isyarat pelonggaran dasar, USD boleh melemah, mata wang lain berpotensi mengukuh berbanding US dollar. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh kadar faedah terhadap nilai mata wang. Bagi trader forex, memahami kesan kadar faedah adalah sangat penting. Trader perlu memberi perhatian kepada kalender ekonomi, mesyuarat Bank Pusat, kenyataan dan ucapan pegawai Bank Pusat, data inflasi dan pekerjaan. Maklumat ini membantu trader memahami arah trend jangka sederhana dan panjang.
serta mengurus risiko dengan lebih baik semasa tempoh volatility yang tinggi. Sebagai kesimpulan, kadar faedah adalah antara faktor fundamental paling penting dalam pasaran forex. Perubahan kadar faedah mempengaruhi aliran modal global, permintaan dan penawaran mata wang, sentimen pasaran dan volatility harga. Dengan memahami hubungan antara kadar faedah dan nilai mata wang, trader boleh membuat keputusan yang lebih berinformasi dan berdisiplin. Terima kasih kerana menonton video pendidikan ini. Semoga ia membantu meningkatkan pemahaman anda tentang pasaran forex. Jumpa lagi dalam video pendidikan yang seterusnya.